Kalau korang student yang nak apply visa ETA Australia tapi masih lagi confused macam mana nak apply, dokumen apa yang korang nak kena submit, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, jom aku share. Okay, ramai student message aku tanya macam mana nak apply ETA visa ke Australia ni sebab apa diorang masih lagi belajar, diorang tak ada apa-apa dokumen yang cukup untuk diorang submit. Okay, so kat sini aku akan sharekan 3 tips yang boleh korang ambil untuk korang apply visa Australia korang. Okay, tips yang pertama adalah walaupun korang masih lagi belum bekerja, korang boleh je attach korang punya apa-apa dokumen yang berkaitan dengan korang punya study. Korang boleh attach korang punya student card, student enrollment, offer letter daripada universiti, as long as dokumen tersebut menyatakan yang korang masih lagi belajar dekat universiti tersebut. Okay, tips yang kedua, financial evidence. Yang ni ramai yang confused nak tak dokumen apa, sebab apa korang tak ada sumber pendapatan yang tetap, betul tak? Okay, sebagai seorang student, sumber pendapatan korang adalah daripada loan, daripada parents. So, apa dokumen yang korang boleh attach sekali adalah yang pertama, korang boleh je attach korang punya bank statement. Sebab apa, tiap-tiap bulan perbelanjaan keluar masuk korang berjalan, betul tak? Okay, so korang boleh attach bank statement. Yang kedua, korang boleh attach parents punya bank statement. Sebab apa, diorang nak tahu yang korang pergi ke Australia nanti, korang cukup duit ke tidak. So, bila ada parents punya supporting document, parents korang akan tanggung perbelanjaan korang kat sana nanti. Korang kena letaklah dia punya title, description dekat dokumen tersebut, parents bank statement, parents credit card statement. Okay, tips yang ketiga adalah apply IMEI account dalam satu group yang sama. Kalau korang ada family member yang lain yang apply sama juga visa Australia juga, korang boleh minta diorang createkan satu group, diorang akan bagi group number. So, korang boleh gunakan group number yang sama untuk korang punya application nanti. Pengalaman aku untuk apply by group ni, biasanya siapa yang apply lambat pun tapi group yang sama, kebiasaannya dia akan approve sekaligus serentak. Tips yang keempat, tips bonus yang aku nak bagi adalah bukan sekadar untuk korang student, tapi untuk siapa saja yang nak apply visa ke Australia, korang kena apply visa ni awal sikit, jangan terlalu lambat. Okay, sebab apa, maksimum 25 hari dia akan ambil masa untuk visa korang approve, paling maksimum lah tu. So, kalau diorang ambil maksimum 25 hari, tiba-tiba korang punya ETA refuse ataupun rejected, so korang ada masa lagi untuk apply semula ETA korang. Kalau korang ambil masa ngam-ngam je 25 hari ataupun sebulan, tiba-tiba dah refuse, korang tak sempat nak apply balik. Okay, untuk semua, korang apply awal. Janganlah sampai setahun awal. Okay, at least korang ada masa yang sesuai untuk korang apply balik kalau apa-apa jadi. Okay, itu dia 3 tips yang aku boleh share dengan korang untuk student yang nak apply visa ETA ni. Harap tips-tips ni membantu. Kalau ada apa-apa boleh je DM aku tanya. Kalau korang nak tahu tips pergi ke Australia boleh tanya aku, ataupun kalau korang nak servis pergi ke Australia, tour guide, aku boleh bawa ke korang. DM je aku. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, share. Kalau korang suka, korang tekan like. Apa-apa soalan korang boleh je komen kat bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa follow. Bye bye.